Assalamualaikum semua. Pada kali ini, kami membawakan sebuah perjalanan istimewa sempena penyertaan dalam Festival Lensa Pendidikan Kelantan 2026. Kelantan sebenarnya terkenal dengan kekayaan budaya, warisan dan seni yang unik. Oleh itu, kami akan membawakan anda meneroka beberapa lokasi menarik yang menjadi kebanggaan negeri ini. Apakah keistimewaan lokasi-lokasi ini? Apakah cerita dan pengalaman menarik yang bakal kami temui? Teruskan bersama kami dalam pengembaraan yang penuh dengan warna-warni dan budaya dan warisan negeri Kelantan. Selamat menonton semua. Wayang mainan diperbuat daripada daun kelapa ataupun rumput, dan ada juga yang diperbuat daripada buluh agar tahan lama berbanding yang dibuat daripada daun kelapa atau rumput. Wayang mainan ini khususnya dibuat untuk kanak-kanak. Perjalanan kami bermula dengan suasana sekitar bandar yang penuh dengan nilai sejarah. Sebelum meneruskan kunjungan ke Kampung Kraftangan Kelantan, pusat yang mengetengahkan pelbagai hasil seni dan kraftangan tempatannya memukau. Anda semua nak tahu apa kegunaan perak itu? Jom ikut saya. Di sini ada cara untuk penggunaan barangan perak. Anda semua dah tahu penggunaan barang perak tadi? Jadi, barangan yang dihasilkan adalah tradisi lama yang telah menjadi warisan yang sepupu Mekah. Antara pelbagai jenis barangan perak yang dihasilkan ialah tempat sirih, perinjis mawar, bekas basuh tangan dan sebagainya. Selain itu, kami juga akan singgah ke Pasar Siti Khadijah, sebuah destinasi ikonik yang terkenal dengan kepelbagaian makanan tradisional dan kuih-muih warisan Kelantan yang masih mendapat tempat di hati masyarakat hingga hari ini. Datang selasih permainan budaya. Rumah ini dipanggil Rumah Tiang 12 kerana struktur asas binaan menggunakan 12 tiang. Rumah ini melambangkan ketinggian seni perdagangan dan status pemiliknya pada zaman dahulu. Tiada 1000 tahun kembali juga. Dah sampailah destinasi kita yang terakhir. Sebagai penutup, perjalanan kami hari ini membuktikan bahawa Kelantan bukan sekadar sebuah negeri yang kaya dengan sejarah, malah sebuah negeri yang masih teguh mempertahankan warisan, budaya dan identitinya dalam arus kemodenan. Daripada muzium tadi, kehalusan seni di Kampung Kraftangan, sehinggalah kemeriahan di suasana di Pasar Siti Khadijah, setiap tempat yang kami kunjungi mempunyai cerita tersendiri yang wajar dihargai dan dipelihara oleh generasi akan datang. Warisan bukanlah sekadar tinggalan masa lalu, tetapi jambatan yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan jati diri bangsa. Jika kita tidak mengenali dan menghargainya hari ini, mungkin suatu hari nanti ia hanya tinggal dalam lipatan sejarah. Semoga perkongsian kami pada hari ini dapat membuka mata dan menanam rasa bangga terhadap kekayaan budaya yang kita miliki. Teruslah menyokong usaha memartabatkan warisan tempatan agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Saya Siti Nurlana binti Muhammad Siddiq, pengacara kedua anda dan mewakili kru TVPSS SMK Jerawat, mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam rancangan akan datang.